Oh man. Ah, Dia ibarat macam aku lah. faham tak? Kau start daripada kosong balik. Okay. Okay. Kelemahan start daripada kosong ni, orang akan treat engkau as in kau macam baby. Faham. Maksudnya dia akan boleh pijak engkau dengan gaji yang rendah. Faham. Sebab kau tak boleh demand. Betul. Faham Sebab tak? kau tak ada apa yang kau boleh exchange value dengan dia. Okay. Engkau nak grow. Engkau nak grow macam mana? Dengan pengalaman kau yang tak seberapa, 5 tahun, Faham. 10 tahun. Okay, apa yang dalam resume kau tulis apa? Contohlah, Okay. macam aku, chemical. Kau nak minta kerja ni dalam electrical. Okay, faham. Tak Dah related. sah memang kau kena reject lah kalau kau HR, betul tak? Faham. So, Okay. first job tu sebenarnya sangat penting tau. Alright, okay, faham. Itulah. Okay, untuk soalan kedua. Kalau kau boleh balik 10 tahun yang lepas, Faham. kau jumpa diri kau. Aku tahu benda ni memang impossible. Tapi kalau kau boleh jumpa diri kau 10 tahun yang lepas, apa nasihat kau untuk diri kau? Start buat benda yang kita minat. Okay. Faham. Invest banyak masa sedikit. Bukan bermaksud kita tinggalkan semua, tidak. Faham. Okay. Invest banyak sedikit masa untuk benda yang kita minat. Sebab end up benda yang kita minat ni akan kita bawa sampai ke tua.